Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Jakia, pakar mata dari Mawar Medical Center Seremban. Hari ini saya nak sambung perkongsian saya mengenai cataract. Apakah yang pasien akan alami apabila dia mengalami cataract? Reduced vision ataupun mata kabur. Ini bergantung kepada maturity cataract. Maksudnya, semakin tebal cataract itu, semakin tinggi kekaburan yang pasien alami. Glaring atau silau, lingkaran cahaya mengelilingi lampu atau halos around light. Dua simptoms ini akan menyebabkan kesukaran memandu pada waktu malam dan juga kesukaran membaca atau menonton televisyen. Selain daripada itu, pesakit juga kerap bertukar kacamata disebabkan oleh perubahan pada kuasa kanta atau lens power. Pesakit boleh mengalami double vision pada satu mata ataupun berbayang pada image. Di video yang akan datang, saya akan berkongsi mengenai rawatan cataract.